Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم تم لنا بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Baik sahabat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan berkenalan dengan agradut tashbih. Jadi dalam kaedah yang kita nak mengaji hari ini, kita cuba cover secepat yang boleh lah. Tapi tak adalah nak laju sangat. Cuma kita kena cepat-cepat. Kita tajuk hari ini dia panggil agradut tashbih. Tujuan tashbih. Jadi kalau setakat yang kita belajar, tujuan tashbih ialah pada asasnya mengumpamakan. Itu je lah tujuan dia. Tujuan tu mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu untuk matlamat tertentu. Jadi artinya di situ musyabbah itu lebih rendah lah kedudukan dia berbanding dengan al-musyabbah bih. Jadi kerana itulah ia diumpamakan. Jadi musyabbah diumpamakan seperti musyabbah bih. Kerana ada kekuatan pada musyabbah bih yang boleh memberi kepahaman kita tentang musyabbah. Maknanya pengumpamaan di situ menghasilkan penjelasan ataupun keterangan yang lebih baik untuk musyabbah, bukan untuk musyabbah bih. Ya, itulah tujuan asal tashbih. Jadi mari kita tengok dalam tujuan dia. Dia kata al-qaidah. Dalam al-qaidah ni kita ada nombor 10 ni, kaedah nombor 10. Ni. Jadi bawah dia tu ada alif, ba, jim, dal, ha. Kita ada 4 tujuan. Kita ambil yang pertama. Agradut tashbih kathiratun. Ada skrin dah ni lah Ustaz. Sudah share? Tak nampak? Ada. Orang lain nampak tak? Share Ada, nampak dah. Cuba Kak Su keluar dulu, masuk semua dah. Okey. Jadi, di antara tujuan tashbih, dia kata agradut tashbih kathirah. Boleh Kak Su? Nampak tak? Okey, dah boleh apa dah. Okey. Jadi tujuan tashbih itu banyak. Minha ma ya'ti. Jadi dekat sini dia bagi 4 aja. Okey. Yang pertama, bayanu imkanil musyabbah. Jadi fokus kepada perkataan imkan. Itu dia. Iaitu imkan. Kita nak cerita tentang kebarangkalian. Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya tahu muka surat berapa tu? Ustaz kah? Buku warna biru kah? Biru-biru. Biru? Muka 54. 54. 54. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi
Aghrad tashbih, yang pertama ialah imkan. Pegang perkataan tu. Bayan tu tak ada apalah, sekadar makna menerangkan. Imkan kita panggil kebarangkalian. Al-musyabbah. Okay, kita potong yang tu dulu. Kita ambil yang ni. Ambil semua. Apa biar jangan ambil dulu lah. Ada benda lagi nak sebut kat sini. Wazalika, itu ketika hina yusnan, iaitu ketika mana dikaitkan yusnad ilaihi. Dikaitkan kepadanya amrun mustaghrab. Satu perkara yang pelik. La tazulu, di mana perkara pelik itu tidak akan hilang gharabatuhu. Ini saya terjemah satu-satu. Imkan al-musyabbah tu apa? Iaitu wazalika, bila kita nak cakap kebarangkalian tu maksudnya kemungkinan. Bukanlah tak mungkin langsung maksudnya. Walaupun musyabbah tu ada unsur pelik. Lah musyabbah ni takut keliru. Musyabbah ni apa? Sekadar itu. Musyabbah adalah jadi takut kita lupa. Musyabbah tu ada unsur pelik pada dia. Jadi pelik dia tu tak adalah sampai mustahil. Masih mungkin. Jadi bila dia jadi pelik tu? Hina yusnadu ilaihi, bila dikaitkan kepadanya, dikaitkan, yusnad tu dikaitkan cerita tertentu. Dikaitkan apa? Cerita tertentu kepadanya. Cerita tu dalam bentuk apa? Amrun mustaghrab. Amrun tu satu keadaan atau perkara mustaghrab yang pelik. Perkara yang pelik. Di mana la tazulu gharabatuhu. Tidak hilang kepelikannya, illa melainkan bizikri, dengan menyebut syabihin lahu, dengan menyebut tandingan atau bandingan. Syabihin tu bandingan lahu kepadanya. Okey. Jadi kita ambil dulu rajah ni. Tu yang pertama. Ya. Okey. Lepas tu dia ada sambungan dia tu. Terpotong kat sini. Macam tu. Okey. Ini dia panggil apa? Tu dia. Baik. Jadi sekarang ini dia punya kaedah dia. Dia kata apa? Iaitu
tujuan pertama, bayan, nak menerangkan kebarang kalian kemungkinan musyabbah. Iaitu bila mana musyabbah itu dikaitkan dengan sesuatu yang pelik. Dan kepelikan itu tidak dapat dihilangkan melainkan dengan kita menyebut syabihin lahu. Bandingan untuk dia. Okey. Okey, apa contoh dia? Kita tengok. Bukan kat sini. Sorry. Okey. Okey. Ambil dalam ni. Ini payah sangat syair dia. Ustaz, Ya. menerangkan kebarangkalian musyabih tu maksud, musyabbah tu maksud dia kemungkinan wujudnya musyabbah ke? Ada musyabbah. Maksudnya, betul-betul. Soalan doktor sekali lagi, doktor nak tanya. Tak, ayat tu 3 perkataan tu saya tak apa faham. Yang mana? Bayanu, imkana. Yang ni. Bayan, iaitu satu tujuan tashbih tu, dia menjadi sebagai satu keterangan. Bayan tu keterangan. Okay. Imkan, iaitu kebarangkalian. Imkan tu kebarangkalian. Kebarangkalian, kemungkinan al-musyabbah. Kemungkinan al-musyabbah. Itu ada. Maknanya kemungkinan dalam menerangkan kemungkinan wujudnya lah. Iyalah. Maknanya kebarangkalian tu berlaku. Okay. Dan benda-benda macam ni, dia kadang dia lahir daripada konteks syair tu sendiri. Jadi konteks syair tu sendiri. Baik. Okey. Tengok ni ya. Dia kata danin ila aidil ufati wa syasi'un an kulli niddin fin nada wa daribin. Okey. Apa benda ni? Okey. Jadi sekarang cara mudah. Sekejap ya. Saya akan guna bantuan AI lah untuk nak senang kita faham. Okey. Okey. Saya akan guna ni. Ini. Saya terjemah dulu syair dia. Danin makna dekat. Danin makna dekat. Maksudnya benda tu dekat. Benda tu apa? Musyabbah tu. Ia dekat. Dia datang-datang terus macam tu. Ia dekat ila aidil ufah. Dekat dengan tangan. Aidi tu tangan-tangan al-ufah. Pemaaf. Maknanya dia dekat dengan tangan-tangan orang yang pemaaf. Maksudnya orang baik lah. Tetapi wasyasi'un. Dia akan jauh. An kulli niddin. Daripada segala saingan. Pinnala. Dalam embun pagi. Wadaribin. Dan dia sangat tajam.
Dia sangat dajjal, maknanya sangat pantas. Darib tu sangat pantas. Apa benda saya pun tak tahu lagi. Tak apa, kita tengok dulu. Jadi kat sini mana dia musyabbah? Dia tak sebut, maknanya huwa danin. Ia dekat. Dia dekat. Jadi keadaan itu kurang jelas. Lalu dia pun umpamakan orang yang dikatakan dekat dengan orang yang baik, yang pemaaf, tapi jauh daripada saingan tu siapa dia? Bandingnya dia kal badri. Kal badri seperti bulan purnama. Itu musyabbah bih dia. Maknanya huwa kal badri. Huwa kal badri. Dia seperti bulan purnama. Afrata fil ulu. Afrata tu melampau-lampau. Bersangatan. Fil ulu. Dari sudut tingginya. Betul lah, bulan purnama kan tinggi. Tetapi dalam keadaan wadauhu, cahaya dia pula. Dauhu, cahaya dia. Lil usbati sarina. Lil usbah ni kepada rombongan as-sarina yang berjalan. Sebab orang dulu dia punya caravan dia tu, usbah tu caravan dia. Dia berjalan malam. Jiddu qaribi. Sangat dekat. Paling dekat. Jadi bulan tu walaupun nampak tinggi, tapi cahaya dia dengan kita dekat. Jadi ini kita tengok dia syarah macam mana. So dekat sini mana musyabbah? Ini A ni, kita boleh letak danin ni dah. Musyabbah. Mana musyabbah bi? Ustaz tadi usbah ni apa tadi Ustaz? Usbah ni rombongan musafir. Sarin tu? Yang berjalan. Oh, naat dia lah ya? Ya naat. Okey. Jiddu qarib. Jiddu tu apa nama ni? Khabar kepada dauhu. Nanti kita i'rab supaya kita faham. Kita i'rab. Coba. Ada soalan lagi tak? Ustaz, tolong ulang sekali lagi Ustaz daripada awal. Daripada danin tu. Danin. Okey, supaya faham, saya buat macam ni. Sebenarnya di sini ada huwa. Di sini ada tambah. Boleh? Maknanya depan ni ada huwa. Huwa danin. Dia dekat. Ila aidi. Ila kepada atau dengan. Aidi. Tangan. Al-ufati. Pemaaf. Maksudnya orang nak salam mudahlah macam tu lah. Jadi kalau di sudut i'rab huwa mubtada, danin khabar. Macam tu. Memang Boleh. bacaan dia danin ya Ustaz. Dia walaupun dia khabar ya. Dia daripada dana. Oh, Alif kenapa dia maksud. baris bawah ya Ustaz Baris bawah dia asal daniun. Oh, okey. Daniun. Ini mubtada, ini khabar. Okey. So ini mubtada, ini khabar. Huwa danin. Dia dekat. Dekat. So, huwa danin, dia dekat. Okey, boleh ya? Ila aidil ufati. Wa syasi'un, itu ataf. Maknanya huwa syasi'un. Tak apalah yang tu. Dia dan tapi jauh. An kulli niddin.
daripada segala lawan saingan dia. Finnada. Seperti pada embun pagi. Maksud macam itulah. Embun pagi kan kita nampak jauh tu kedudukan dia. Wadharibin. Wadharibin. Tu pantas makna dia. Dan pantas. Okey. Asalnya di sini dia sepatutnya wadharibun. Tapi sebab jaga rima. Ini masalah rima. Jadi kalau kira baris sepatutnya dia ini macam tu. Dharibun. Sebab syasi'un. Huwa daniun wa syasi'un wa dharibun. Macam tu. Tapi sebab sya'in. Baik. Kal badri. Dia seperti bulan. Kal badri. Afrata. Afrata. Jadi dekat sini saya kena padam nak A ni. Padam A ni dah. Saya kena tulis mula. A duduk kat sini. Ini A. Jadi kal badri seperti bulan. Afrata fil ulu. Dalam keadaan dia begitu jauh pada ketinggian. Tetapi wadauhu dalam keadaan cahaya dia pula lil usbati kepada rombongan asarin yang berjalan di tengah malam. Jiddu qaribi. Jiddu qaribi itu maknanya qaribun jiddan. Qaribun jiddun maksudnya. Tapi dia sandar. Jiddu qaribi. Sangat-sangat hampir. Jiddu qaribi. Sangat-sangat hampir. Jadi dekat situ, kita nampak tak? Dalam ni, danin tu jadi khabar. Jadi nak mudah faham, kita ambil ni. Syair ni kita letak dulu. Okay. Okey. Nahwu. Ini contoh pertama. Ni. Qala al-Buhturi. Kata al-Buhturi. Okey. Jadi kita tengok syarah Syekh kita, dia syarah apa? Dia kata wasafa al-Buhturi. Al-Buhturi memuji mamduhahu, orang pujiannya. Fil baitil awal, dalam bait yang pertama tadi, bi annahu, bahawa orang itu qaribun lil muhtajin. Orang yang dia puji itu rapat atau mesra lil muhtajin. Tetapi dia itu ba'idul manzilah. Jauh darjatnya. Maksudnya tinggi darjatnya. Itu maksudnya. Tinggi darjatnya. Bainahu wa baina nuzaraihi, di antara dia dengan tandingan dia, bainahu di antara dia dan di antara dia dengan tandingan dia, fil karami, pada kemuliaan, maknanya pada darjat kemuliaan, baunun syasi'un, ada jurang atau jarak yang luas, baunun. Jadi
Dalam keadaan itu, saya potong je lah syair dia ni. Saya potong syair dia, syarah dia ni, saya letak dalam buku. Supaya senang kita nak tengok. Saya letak kat sini. Jadi dalam ni, Al-Buhturi memuji orang pujian dia. Mana orang pujian dia? Itu huwa. Huwa. Fil baitil awal. Mana bait awal? Ni yang atas ni, sebelah atas. Bi'annahu, bahawa orang ini qaribun. Tu qaribun tu mana danin. Dekat. Ila aidil ufah tu. Dengan tangan-tangan orang baik, pemaaf tu maksudnya orang yang berhajat. Orang yang berhajat. Tapi syasi'un. Ni. Jauh. Ba'idu. An kulli niddin. Daripada segala saingan. Okay? Segala saingan tu ba'idul manzilah. Mana jauh kedudukannya. Itu. Bainahu, di antara dia, orang ni, wa baina nuzara'ihi, orang saingan-saingan dia, fil karami, dari sudut kemuliaan. Kalau cari di kalangan orang mulia-mulia, maka puji, orang yang dia puji itu, baunun syasi'un. Ada jarak, jurang yang jauh. Maksudnya tak mungkin ditandingi. Orang lain mulia, tapi orang yang dia puji ni lagi mulia. Walaupun tetapi Al-Buhturi hinama ahassa, ketika dia rasa, kan bila dia sifat ke macam tu, okay? Ketika dia rasa begitu, iaitu annahu wasafa mamduhahu, dia telah sifatkan orang pujiannya biwasfaini mutadadain, dengan dua ciri yang berlawanan, iaitu adanya al-qurbu wal bu'du. Jadi di sini tadi dekat, di sini syasi', jauh pula. Adanya al-qurbu, dekat. Jadi sekali orang ni senang didekati, tetapi sekali orang ni tinggi darjatnya. Jadi seolah-olah situ ada kontradik, jadi kalau kita balik kepada buku di sini, ni, dalam buku ini, ya. Jadi di sini ada unsur kontra. Kat mana kontra? Ni, di antara dekat dengan jauh. Jadi di sini ada satu blok. Kita panggil apa ni? Ni. Dan ni. Dia jadi cerita. Dan di sini ada satu lagi cerita. Syasi'un. Ada satu lagi cerita. Jadi dua cerita ini, kalau kita tengok, dia macam kontra. Jadi, unsur kontra ini macam mustahil. Seolah-olah seperti seakan mustahil. Ini unsur kontra. Jadi orang macam mana ini? Mesra tapi tinggi. Mesra tapi jaraknya jauh. Apa macam mesra? Dia pun nak tunjuk keadaan tu, dia bawa lah perumpamaan dia. Orang ini seperti bulan. Jadi inilah lahirnya hubungan antara A dengan B. Di mana A diumpamakan seperti bulan. Jadi kenapa diumpamakan seperti bulan tu? Kerana boleh benda tu terjadi pada bulan. Macam mana terjadi?
bulan kan tinggi. Tapi cahaya dia melimpah tak? Cahaya dia melimpah. Dan sampai ke wajah-wajah kita. Nah, jadi itulah. Di sini kita ada A musyabbah, B musyabbah B. Itu saja. Nak cerita. Benda macam tu je. Tak susah pun. Jadi sebab itu, maknanya apa dia nak? Arada. Dia nak an yubayyina. Menerangkan laka kepada engkau anna zalika, bahawa orang itu, keadaan itu mungkin. Mungkin. Boleh saja. Dan wa al-laisa fil amri, dan bahawa laisa tidak ada fil amri, dalam perkara itu tanaqudun, pertentangan. Jadi di situ dia telah syabbaha, menyamakan mamduhahu, pujiannya bil badri, dengan bulan. Bulan yang macam mana? Alladhi huwa ba'idun fis sama', yang ia jauh di langit. Cuma dalam syair ini dia sebut fin nada, embun. Ialah sebab dia duduk di padang pasir. Bila bulan tu tinggi, dia akan nampak ada embun yang turun. Jadi titisan embun itu nampak di permukaan bulan dalam perjalanan dia. Sampai gitu sekali dia tengok alam. Kita bulan pun tak tengok. Ya? Jadi, maka walakin ad-daw'a, cahaya bulan qaribun jiddan, dekat sangat, lisairin, untuk orang yang berjalan itu. Qaribun jiddan. Jadi dekat tu, kat sini ni, seperti saya buat dekat Doribun, dekat sini pun, tu qaribun. Asalnya makna begitu. Dekat sangat dia tu. Kepada yang berjalan bil lain. Wahadha, dan ini adalah salah satu aghradu, wahadha, ini ahadu, salah satu aghradu tashbih, unsur tashbih. Wahwa iaitu bayan imkan al-musyabbah, menerangkan mungkin musyabbah itu. Jadi kalau kita tengok kepada keterangan dia tu, sahabat semua, apa yang diterangkan tu bukan kaedah pun, dia adalah konteks. Tapi terbukti tasbih dapat membantu penyair menjelaskan konteks yang kontradik tadi dalam bentuk tasbih. Jadi sahabat semua, cuba kita tengok. Okey, sekejap ni kita tengok dia buat kita sistem apa. Ustaz, yang saya tak jelas embun pagi tu, tak boleh imagine. Dan sangat pantas tu macam mana pula dia Doribun tu, sebab dia ataf kepada Danin juga kan, Doribun tu kan. So macam mana dia nak umpamakan seperti bulan tu dekat, jauh dan sangat pantas. Apa yang, kenapa itu disifati seperti bulan? Kalau dekat jauh tu faham, tapi sangat pantas tu dekat mana? Sekejap. Tengok dia cakap apa sini. Dia kata dia menghulurkan kedua tangannya
Nampak lah tulisan ni kecil sangat. Jadi saya copy. Okay. Boleh kat sini lah. Bagi besar sikit. Okey. Jadi, ini dia punya syair dia. Dia salin tak betul mana ni. Jangan tengok ya. Dia salin, dia kata yadani ila aidil ufati wa syasi'un an kulli nadan wa kulli niddin. Tak betul mana tu. Fin nada wa taribin lil usbati sarin. Jadi bila dia terjemah, bila tak betul dekat Arab ni, dia baca benda macam tu. Bila tak betul, dia salah. Ni kena hati-hati ni. Jadi cuba tengok dia punya okey. Jadi bukan ya danin. 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 Tu. Ila aidil ufati. Sama kan? Danin ila aidil ufati wa syasi'un. Macam tu. Jadi dia kena tolong dia. An kulli niddin. Bukan ada. Kulli niddin. Jadi sini kena buang. Kulli niddin fin nada wa dharibi. Okey. Lepas tu dia apa? Dia tak boleh terjemah baik. Kita kena potong ni. Kena tolong dia. Dia tak boleh baca. Okey. Kal badri kal badri afrata fil uluf. Okey. Wa daw'uhu atau jadi wa daw'uhu lil usbati sarin jiddu qarib. Baru dia boleh baca ni. Baru dia boleh terjemah. Okey. Jadi kita bagi dia buat kerja dulu. Baik. Jadi kita balik kat doktor tanya tadi. Apa? Konsep Dr. Surai tanya. Wadaribun tu dia asal doktor tak boleh faham sebab dia daripada doraba. Doraba itu asal pukul. Bila pukul, makna dia merujuk kepada libasan. Libasan boleh bermakna laju dan pantas. Makna dia hebat. Dia ada unsur kaitan dengan ketangkasan. Jadi dia mudah
dekat, danim, dia syasi'un, dia hebat, dia dia tinggi darjat, dan dia pantas. Dia bergerak dengan laju. Sebab daraba dalam makna kamus, antara makna dia berjalan di padang pasir pun daraba. Darib, orang yang banyak mengembara, boleh bergerak, itu darib. Kalau buka kalimah daraba. Jadi makna itu okey. Okey Ustaz. Dapat Nanti lah. saya faham. Cuma kenapa dia menyifati bulan tu bersifat begitu? Sekejap. Satu-satu. Okey. Nak tunjuk makna daraba dia. Kenapa kamus tak nak keluar? Okey. Cuba tengok dalam kamus. Apa makna darib? Ni. Ad-darib al-laban yuhlab, susu yang diperlukan, as-saqi', pokok yang berkilau. Darib saw misluhu syakluhu. Tu je makna darib yang ada. Hak biasanya ad-darib tu ad-darub, al-mudarib, orang yang banyak berjalan. Jadi kalau kita pergi dalam makna daraba, baru kita boleh dapat. Okey. Tengok. Daraba panjanglah makna dia ni. Daraba al-jaras, daraba bil amri, daraba al-aqrab, pukul sengat. Panjang. Mana yang berjalan mana? Yang tribuna fil ard tu ada. Kalau yang makna pantas tu dengan pedang. Okey. Jadi satu lagi doktor tanya macam mana bulan? Macam mana sebab perumpamaan tu seperti bulan kan? Kenapa bulan itu disifati darib dengan darib? Dia kalau doktor perasan dalam syarah dia tadi, dia tak sebut pun pasal kelajuan di situ. Dia tak sebut pun. Betul. Dalam syarah dia ni tak ada pun sebut pasal ketangkasan dia. Dia kait sikit je. Dia anggap orang itu seperti orang yang mulia tapi tinggi kedudukan dia. Maka salah satu ciri kelebihan yang ada pada dia ialah ketangkasan dia. Jadi hebat dari sudut keperwiraan dia dan sebagainya. Hebat. Nanti tengok dalam GPT boleh tolong kita tak? Tengok dia sebut apa. Tu. Dia pun. Tengok orang yang makna tempat dan terperinci. Dia terjemah lelaki dipuji dengan dekat tangannya kepada orang yang memerlukan, namun jauh dirinya pada setiap orang yang bakhil dan tidak tahu memberi. Dia seperti bulan purnama, terlalu tinggi kedudukan, namun cahayanya bagi kafilah berjalan malam sangatlah dekat, memberi manfaat. Terjemahan dia sini, danin ila aidil ufah. Itu dekat, mudah dicapai. Al-ufah ni orang yang meminta tolong, atau orang yang mengharapkan kebaikan. Maksudnya dia sangat dihubungi, mudah dihubungi orang miskin dan membantu pintu dunia terbuka, tangannya ringan memberi. Okey? Syafi'un an kulilin fi nada wa darib. Darib sini terjemah dia kata buruk perangai, keras, dia terjemah keras. Bukan tangkas. Dia maksudnya dia menjauhi orang yang kononnya memberi, tetapi sebenarnya hina dalam jiwa, orang bakhil, orang kedekut dan kasar. Ini menggambarkan ketegasan jiwa dia, dekat dengan orang baik, jauh dari orang buruk. Dia terjemah darib tu dengan mana orang yang Betul lah. Darib tu asalnya orang yang sangat tegas, doktor. Sebab sifat dia, kalau doktor perasan, ada 3. Ni yang ketiga.
Ni yang ketiga. Makna asal darib apa dia? Pukul. Betul tak? Ya. Pukul. Jadi dia mesra, dia tinggi darjatnya, tetapi dia sangat pantas mengambil tindakan, memukul orang-orang yang mencuba menyaingi dia. Tu maksud dia. Ustaz, Ya, Nidin tu macam lawan lah, lawan sifat. lawan, Ah, sekutu lawan. dia. Saing tu boleh jadi kawan kan? Yang Maknanya saingan. okey. Kita faham. Buat saingan Bukan, orang Pantai Timur. bukan saing kawan tak. Okey. Saingan dia. Lawan dia. Yang cuba menyaingi dia. Okey. Jadi di situlah makna dia, doktor. Dapat tak? Dapat. Kalau macam tadi saya faham. Cuma embun pagi tu nak dikaitkan dengan apa? Lawan saingan dalam embun pagi. Sebab doktor tak musafir dekat padang pasir, jadi payah doktor nak faham. Kita nampak embun pagi tu Ustaz. Jadi Dia tidak sila doktor. dia turun sekejap lepas tu dia hilang. Maknanya orang yang bersifat mulia ni, yang suka menolong orang ni, dia tak layan mana orang yang lawan sifat dengan dia tu. Maknanya yang bakhil lah. Dia maknanya kalau kau bertemu pun, maknanya kalau berlawan cakap ke berhujah ke, dia tak lawan manalah, dia tak layan manalah, dia cuma sekejap je dia bagi perhatian, lepas tu dia tinggalkan. Ya. Sebagaimana embun tu turun sekejap lepas tu hilang sebab dah pasir kan. Allah. Fin nada tu naat kepada Nidin tadi. Jadi Kalau macam tu, macam tu saya faham. Maknanya dia sekejap. Okey. Satu titis, dua titis je kan. Nanti kita tengok dia syarah apa kat bawah ni. Dia kata apa? Dia pun tak cerita. Okey, syair ini memuji seorang lelaki yang mulia dalam memberi, pemurah kepada orang yang memerlukan, menjauhkan diri daripada si bakhil, tinggi martabatnya seperti bulan purnama, manfaatnya dekat kepada orang ramai. Tak ada apa juga lah, lebih kurang kita bincang dah. Itu je. Tak apa. Okey. Yang penting di sini, tujuan tasbih tadi nampak tak? Tujuan tasbih. Nampak. Itulah. Jadi saya nak cakap, kita tak payahlah terasa macam mana? Rasa macam bimbang sangat. Kerana tujuan tu selalunya dia datang daripada konteks tu. Jadi dia kata tujuannya untuk ini. Sebenarnya yang dia terbitkan tu pun bukan kaedah. Cuma bagaimana cara dia diguna dalam syair itu. Jadi dia kata dia bagi nota ni. Jadi kita bincang dulu. Tu satu tujuan. Nanti sebab ada benda besar ni kat sini. Kasiratun tu dia buat nombor 1. Dia kata al-aghrad, tujuan-tujuan al-mazkurah. 1, 2, 3, 4 yang disebut tu. Yang disebut dalam kaedah 10 ni. Dia kata tarji'u jami'uha, merujuk ke semuanya, tujuan-tujuan tu merujuk semuanya ilal musyabbah. Selalunya tujuan tasbih ni dia nak highlight musyabbah lah. Bukan nak highlight musyabbah bi. Betul tak? Tujuan tasbih. Kan? Musyabbah bi memang dah tertonjol dah. Jadi kita nak tonjolkan musyabbah. Supaya orang nampak. Betul kan? Betul. Maka itu wahazah wal ghalib. Ustaz, nak tunjukkan huwa tu maknanya? Ya, ada tak? Nak musyabbah tu huwa lah kan? Yalah, A lah. Maknanya kat sini nak tunjukkan peribadi yang mulia orang tu lah. Ya, maksudnya senang kata selalunya macam ni doktor. Tak ikat dengan syair ni pun tak apa. Nak cakap macam ni. Selalunya tasbih ni tujuan dia nak up
musyabbah. Dengan bandingkannya dengan musyabbah bih yang lebih kuat daripada dia. Itulah selalunya tasbih. Boleh doktor? Boleh. Oh, jadi kalau kita buang yang semua tu, kita ambil huwa je. Huwa kal badri. Ya, Kafratah itu fiha. saya, Mana betul lah. saya belum buat lagi tu. Jadi tak apa. Kalau gitu, kita buat dululah. Macam ni. Maknanya, dalam ni, jadi kalau kita buat tu, macam doktor nak cakap tadi, huwa, dia, kal badri, seperti bulan. Tu. Nampak kan? Dia seperti bulan. Ni ada ka. Macam tu. Pada apa doktor? Pada apa? Wajah Sabah. Pada Jauhnya. Jaraknya tapi tak. Dia fi dunuwi, pada dekat. Dan ni dulu. Betul tak? Kedekatan. Betul tak? Betul. Pada dekat fi dunuwi, dunuwi wal bauni. Pada dekat ad-dunuwi minal unfah, dekat dengan orang yang memerlukan, wal bauni, dan jauh daripada an kulli nisbin. Macam tu lah. Jadi kalau kita buat dia punya konklusi doktor, inilah makna dia. Ni. Maknanya orang ini tu. So huwa ini musyabbah. Jadi huwa ini mubtada. Tu. Kal badri itu, kal badri ini khabar. Kal badri. Jadi ka itu ada tasbih. Okey. Fil dunuwi, dari segi apa? Hampir itu wajah syabah. Wajah syabah dia. Jadi kita boleh nampak dekat sini. Huwa kal badri. Dia seperti bulan. Itulah doktor. Ustaz, bukan bulan yang dekat kan? Cahaya bulan tu yang dekat. Tak. Kal badri. Yalah, tapi fi wudu'uhu tu bukannya dekatnya bulan kan? Cahaya bulan yang dekat tu. Tak kisah dulu. Yang tu biar dulu. Sekarang ni, bila kita nak analyse, kita kena tahu mana musyabbah. Huwa. Dia umpama apa doktor? Dia umpama apa? Umpama bulan lah. Umpama bulan. Fi dunuwi, dari sudut hampir dia dengan orang yang memerlukan. Lepas tu doktor sebut jauh tu. Ni, kalau tak nak faham jauh. Wal uluwi. Macam tu. Ada dua ni. Ad-dunu. Satu. Jauh. Ni. Kemudian. Ini satu doktor. Kemudian satu lagi. Wal ulu. Tinggi. Itulah. Yang tu. So kalau faham yang tu, saya boleh buat tak syarah ni? Saya boleh buat. Gitu. Nampak? Okey tak? Jadi dalam ni, sebab musyabbah tu ada dua sifat. Ad-dunu dan al-ulu. Rendah, dekat dan jauh. Atau tinggi. Okey. Boleh. Itu satu. Okey. Jadi di sini, poin dia, saya nak ajak kita berfikir, perasan tak di sini? Antara huwa dengan bulan tu, mana lebih tinggi kedudukan? Huwa tadi, kal badri. Dia dan bulan, mana lebih tinggi? Cuba jawab. Bulan lah lebih tinggi. Betul. Bulan lebih tinggi. Sebab tu dalam kaedah tadi dia kata dalam kaedah, dia kata selalunya tujuan tasbih
kembali kepada musyabbah. Kembali kepada musyabbah. Maksudnya merujuk. Jadi bila kita tulis di sudut al-gharad, tujuan dia apa dia? Itu saja. Iaitu tashbih, nak umpamakan al-mamduh, orang yang dipuji itu, bil badli. Itulah tujuan dia. Nak umpamakan orang yang dipuji itu dengan bulan. Jadi di situ kita nampak tujuan tu pergi kepada musyabbah, bukan kepada musyabbah. Boleh Boleh. Bulan pertama kat sini ya, Ustaz ni. Ya, bulan purnama. Badar. Badar, bulan purnama. Okey tak? Dapat ringkas dulu dah lah. Saya tak mau panjang-panjang ni. Nak bagi faham je. Lepas tu, saya tak nak ambil semua. Saya nak kita pergi, dia kata, di sini, ka'annaka syamsun wal muluku kawakibun. Ini kaedah yang kedua. Kita tengok dia kata, apa tujuan kedua? Apa tujuan kedua ni? Tujuan kedua dia kata, bayanu halihi. Nak terangkan keadaan. Tadi imkan. Yang sekarang ni nak terangkan keadaan dia. So simple je benda-benda ni, tak ada apa pun. Iaitu wazalika, dia kata, itu berlaku hinama, ketika mana yakunul musyabbah, adalah musyabbah itu ghaira ma'ruf sifah. Ghaira itu tidak, ma'ruf, terkenal, as-sifah, ciri. Qabla tashbih, sebelum tashbih. Orang tak kenal dia sebelum tashbih. Fayufiduhu at-tashbih, maka yufiduhu telah membantunya, telah membuat orang kenal tashbih. Jadi telah membantunya tashbih itu al-wasfa, ciri tersebut. Jadi dengan adanya tashbih, orang pun kenal ciri itu. Sebelum ni orang tak kenal ciri dia macam mana. So simple je, tak ada apa susah pun. Ya, baik. Jadi saya copy yang ni. Kita tengok macam mana dia cakap. Ini kaedah yang pertama. Yang ni saya copy yang ni dulu lah. Sebab dah copy dah. Saya letak dulu. Jadi yang ni saya kena pindah. Dia macam tu supaya tak jadi pening. Yang ni duduk last kali. Last kali. Ada benda kat situ. Baik. Bayanu halihi. Kata nak menerangkan keadaan musyabbah. Sebab musyabbah tu orang tak kenal ciri dia. Maka nak bagi nampak orang kenal ciri dia, dia pun bawa lah musyabbah bi. Dia pun bawa lah musyabbah bi. Okey. Kita tengok dalam syair dia. Dia kata apa? Dia pun kata, ka'annaka syamsun. Seolah-olah kamu itu matahari. Wal muluka kawakib. Okey, saya salin dulu. Jadi saya cerita dulu. Adat tasbih kat sini. Ni adat. Ni adat. Ni adat tasbih. Ka'anna. Ka'anna tu adat. Adat tasbih. Ni ka'anna. Bukan ka'anna. Sorry. Musyabbah
Ka A ni, Ka ni A. Ka tu A. Syamsun B. Syamsun B. Jadi dari sudut i'rab, ni. Ka itu mubtada. Syamsun khabar. Itu dia. Jadi ka'annaka syamsun. Lepas tu dia kata wal muluka kawakibun. Di sini al muluka itu A semula. Kawakibun B. Al muluka mubtada. Al muluka mubtada. Macam tu. Kawakibun khabar. Ustaz, muluk tu apa? Raja-raja ke apa? Raja. Lepas tu Ka tu? Kepala raja. Ka mana? Tu ka'annaka syamsun. Tu ayat lain. Satu ayat. So ada dua ayat lah kat sini. Jadi Ka dengan muluk tu orang yang berbeza lah kan? Ka mana? Ka yang kat belakang ni, muluka ni. Tak ada ka'annaka tu. Ka'annaka tu ada tasbih. Ialah kamu seperti matahari kan? Ka'anna. Dan raja-raja? Nanti saya potonglah senang. Nak cerita mudah kat sini, payah nak tulis. Okay. Saya letak sini ya. Baik. Okay. Ni contoh. Kaedah ni kena besar. Okay. Contoh kecil tak apa. Itu. Supaya tak keliru. Jadi dalam ni apa yang ada? Maknanya ka'anna tu ada tasbih tak tu? Jadi maknanya kalau buat mudah, anta ka asyams. Macam tu. Anta ka syams. Tu dia. Lepas tu apa pun yang ada? Terusnya al-muluk. Raja tu ka al-kawakib. Al-kawakib. Okey. Saya lupa nak tanya yang lain-lain. Tapi kalau tanya yang lain jadi panjang tau. Okey. Di sini kalau kita buat macam ni, doktor nampak tak doktor? Dia punya kedudukan, nampak tak? Nampak, cumanya tadi saya nak kaitkan Ka tu dengan muluk tu. Maknanya muluk tu kan raja-raja. Ka kepala raja ke agung ke apa? Maksud doktor? Semua sekali ya, raja lah. Raja-raja. Bukan yang paling agung tu. Raja-raja. Okay. Lepas tu, kalau kita tengok dalam ni, doktor perasan tak? Musyabbah dia sebut. Musyabbah bih pun dia sebut. Jadi tidak tasbih baligh lah. Lepas tu adat tasbih pun dia sebut ka'anna. Ka'anna. Dia sebut. Jadi maksudnya tasbih ni mursal. Cuma dia tak sebut wajah syabah. Bila tak sebut wajah syabah, dia jadi apa? Ingatlah. Mufassal mujmal. Mufassal kan? Ada, kalau tak sebut wajah syabah, dia jadi Mujmal. Dia jadi mujmal. Kalau sebelah atas tadi, perasan tak dalam ni? Dia sebut musyabbah pun dia sebut, musyabbah bih pun dia sebut.
wajah syabah pun sebut, adat tasbih pun dia sebut. Pasal tak? Ni pun saya lupa nak bagi tahu tadi. Mursal mufassal lah. Jadi kalau kita tengok, cuba kita tengok sini. Al-musyabbah dia sebut, iaitu huwa ataupun danin. Al-musyabbah bi Al-Badri, sebut. Al-Badru. Sorry. Yang kena buat ni, takut lupa. Al-musyabbah bi sebut tak? Cuba. Sebut. Al-Badr. Okey, Al-Badr. Ada? Sebut. Ada tu tasbih. Dia sebut tak? Wajah siapa? Dia sebut tak? Sebut. Dunuwi dengan uluwi. Dia sebut fil ulu. Fil dunub. Ada tak? Dia sebut ulu ataupun dunub danin. Ada dia sebut. Iaitu fil dunub. Fil dunub. Wal ulu. So yang ni mudah nampak? So ini tasbih apa? Kita panggil. Lengkap semua ni. Tasbih je lah. Boleh? Okey. Yang ni saya buat macam ni lah. Supaya jimat ruang. Okey. Dari sudut rukun, cuba cek kat sini. Cuba sebut musyabbah. Ada tak? Ka. Iaitu anta. Tu. Anta. Musyabbah bi? Ada. Sini bukan ka saja. Ni doktor sebut tadi. Al-muluk. Termasuk juga. Musyabbah bi? Syamsun. Syamsun. Dengan? Kawakib. Kawakib. Adab? Ka'anna. Dengan ka. Kawakib tak ada. Okey. Wajah syabah? Tak sebut. Betul tak? Saya nak tanya, sebut ke tak sebut? Sebut. Kat mana sebut? Sebut pun. Dia sebut dia per ayat selepasnya tu. Idza tala'at lam yabdu minhunna. Baik, kita terjemah. Idza tala'at. Idza apabila? Tala'at. Ya, terbit lah kan. Terbit. Betul tak? Bila dia terbit. Siapa terbit? Matahari. Bila matahari terbit, lam yabdu. Maka tak nampaklah. Ataupun hilanglah. Minhunna. Daripada bintang-bintang tadi. Daripada kawakib yang banyak-banyak tu, kau kabun, satu bintang pun tak nampak. So saya nak tanya. Sebut ke tak sebut? Sebut. Tak sebut. Sebut Ustaz. Sebut. Ini ke yang disebut tamsili tu Ustaz? Ya. Jadi dia panggil ini. Iza. Wajah syabah dia tu dalam bentuk ayat. Iaitu iza. Tola'at. Lam yabdu. Min hudna. Kau kamu. Jadi, mula tadi saya tak ingat. Saya ingat malah nak buat lah. Tapi, rugi kalau tak buat. So, tasbih ni kita nak panggil tu apa? Tasbih apa? Macam ni. Ni kita panggil ada unsur tamsili. Betul tak? Bila dia sebut ada, kita panggil tasbih apa?
Sebut adat. Mursal. Mursal. Jadi dia sebut di sini, dia mursal, dia tamthili. Sebab dalam tasbih ni, benda yang paling penting kita nak tengok, adat dengan wajah. Jadi di sini dia bertaraf mursal. Bertaraf mursal. Dia juga tamthili. Okey ke? Kita buat macam ni, okey? Okay, Ustaz. Jadi di sini, apa tujuan dia tadi? Cuba cek. Dia kata apa? Tujuan dia? Oh yelah, so, orang itu tak dikenali. Jadi dia nak nampakkan dia tonjolkan dia melalui sifat matahari itulah. Benar. So nampak tak hal? Ya. Dan sebenarnya kalau kita baca cerita ni, dia nak puji khalifah ni. Dia nak puji pemerintah. Agar pemerintah tu rasa seronok lah bila dipuji. Itu dia. Okey tak? Perangai orang dulu-dulu, dia main perasaan gitu je. Melalui syair. Dia sihir. Kalau hari ni, dulu sihir pakai syair. Sekarang ni, sihir pakai selfie, gambar-gambar kamera lah. Hari ni, macam tu. Masuk efek apa semua, nampak cantik sikit. Okey. Ustaz, balik pada yang tadi tu, yang kebarangkalian musyabah tu, wujud musyabah tu, kat mana unsur kebarangkalian tu? Kebarangkalian tu pada bulan tu. Iaitu, Doktor perasan tak? Walaupun dia duduk tinggi, tapi cahaya dia dekat tak dengan orang? Dekat? Jadi, berlaku tak terkumpulnya jauh dengan dekat pada sesuatu perkara? Berlaku tak? Berlaku. Jadi, keberlakuan itulah dia panggil imkan yang dia cuba kaitkan dengan orang yang dia puji tadi. Iaitu orang ni dekat dengan orang, mesra dengan orang yang memerlukan, tetapi sangat angkuh, sangat sombong dengan orang yang menyaingi dia. Oh, jadi imkan tu tak boleh nak kata kebarangkalian, Ustaz? Doktor, mungkin doktor faham kebarangkalian tu dia sudut matematik lah kot. Kemungkinan lah. Kemungkinan. Kalau doktor tak boleh faham tu, faham dengan makna kemungkinan. Berkumpul. Macam Ustaz kata dari bulan dengan cahaya dia tu kan? Ya, berkumpul dua benda yang agak mustahil lah. Berkumpul jauh dan dekat tu, Ustaz. Terkumpulnya dua sifat yang kontradik pada seseorang. Boleh? Boleh. Macam tu lah. Okey tak? Tak apa, bagus. Bincang je lah bagi kita faham. Dapat Baik. So, itu contoh dia. Okey? Itu kaedah yang pertama. Tujuan pertama. Ini aghrad pertama. Yang ketiga, dalam syair dia ni, dia cakap apa? Ni qala al-mutanabbi, ya? Qala al-mutanabbi fi wasfi asad. Ni cerita singa. Jadi singa ni tak berapa nak faham sikit lah. Baik, nanti syarah tak baca ni. Sorry. Yang ni, kita pergi dekat syarah dia. Ustaz, sekejap. Kalau imkan tu kan Ustaz, kalau dia macam kedudukan juga ke kedudukannya? Kedudukan, kita terjemah dia sebagai kedudukan tak boleh? Baik, tak sampai rasa kalau terjemah imkan tu kedudukan. Ya, Kita kena sambung lagi. Sebab bila dia jelaskan pasal mustaghrab tu kan, maknanya kebalikan kan. Jadi maknanya menjelaskan tak boleh kedudukan orang tu yang pelik. Maknanya ada dua sifat kontradik tu. Gitu. Boleh juga sambung sikit lagi ayat.
tentang keberadaan ataupun kedudukan seseorang di antara dua sifat yang kontra. Boleh kalau nak kata macam tu. Janji Okey. faham je lah. Boleh? Ya, baik. Jadi Atau tujuan kalau, macam mana Ustaz? atau kalau nak kata kebarangkalian, maknanya doktor cakap tadi, kemungkinan terkumpulnya dua sifat yang bertentangan pada seseorang. Boleh nak cakap itu. Okey tak? Kepayah nak faham ni? Kalau bayang tujuan pertama menjelaskan kepelikan yang ada pada musyabbah. Jadi sebab tu dia menggunakan maknanya ada dua kontradik sifatnya tu. Yang nombor dua untuk menjelaskan keadaan musyabbah yang tak dikenali kan. Itu tujuan dia. Itu je. Boleh. Nanti kita tengok syarah dia kat bawah. Dia kata apa ni? Dia kata wan nabirah. Nabirah penyair maksudnya. Yushabihu mengumpamakan mamduhahu, orang yang dia puji itu, bisyamsi, dengan matahari. Wa yushabbihu, dan dia menyamakan ghairahu, orang lain daripada yang dia puji itu, minal muluk, dari kalangan raja, bil kawakibi, dengan bintang dia. Kenapa? Lianna satwatal mamduh, kerana penjelmaan atau kehadiran yang dipuji itu taghuddu, dapat menutup min satwah, ataupun kita kata satwah ni daripada sata yastu, maknanya dia punya wow factor dia tu. Kita panggil apa? Sata yastu ni maksudnya benda tangan tu kalau dia boleh jangkau gitu. Nanti nak tengok apa dia terjemah sata ni dalam kamus. Sata maknanya banyak. Itulah banyak, wow lah. Satal ma', banyak air. Sata bifulan, maknanya dia mengatasi kehebatan dia. Itulah boleh terjemah kehebatan. Jadi dia kata, li'anna satwatal mamduh, kehebatan orang yang dipuji itu, taghuddu, akan menutup min satwati, kehebatan kulli malikin, semua raja. Kama tukhfi, sebagaimana menutup asyamsu, matahari, sebagaimana matahari menutup al-kawakibah, bintang-bintang. Atau dia koma kat situ. Jadi di sini ada koma, bahwa jadi penyair di sini yuridu, mahu, an yubayyina, menjelaskan hala al-mamduh, keadaan orang yang dipuji, wahala ghairihi, dan keadaan orang lain, minal muluk, daripada raja. Itu dia. Wa bayani al-hal, dan juga menerangkan keadaan min aghradi tashbih, tujuan tashbih itu juga. Aitan. Jadi ada apa? Mudahnya. Kita pergi bait yang kedua pula. Dia cakap apa ni? Bait yang kedua tentang singa tadi. Wa baitul mutanabbi, syair mutanabbi pula, yasifu, dia nak cerita ainai, dua mata al-asad, dua mata singa, fi zalam, dalam kegelapan malam, bi syiddatil ihmirar, dengan kuatnya pancaran merah tadi. Singa tu pada waktu malam kalau kita tengok dia tak nampak mata je. Kuatnya merah dia, bi syiddatil ihmirar, kuatnya pancaran merah,
Wa tawaqqudi, dan unsur terbakar, unsur nyala, terbakar tak faham. Unsur nyala, hatta sehingga inna man yarahuma, sesiapa yang melihat kedua-duanya, kedua-dua mata tadi, mata singa, kalau dia tengok min bu'din, jari jauh, yazunnuhuma, dia akan menyangka, dia akan menyangka kedua-dua mata itu naran, api. Oh, dia akan nampak bukan mata lagi, kuatnya cahaya dia, api. Liqaumin, api kepada satu kaum, satu manusia, satu kumpulan, qaumi hululin, kepada kaum yang bermukim, menetap, qaumi hulul, kaum yang menetap, muqimin. Hulul tu bertempat, mukim menetap. Maksudnya biasalah orang dulu kalau dia bermukim dan menetap di mana-mana, dia akan pasang api. Jadi bila pasang api itu tanda dia damai. Dia tidak nak perang, tidak nak apa. Dia nak duduk dengan damai. Itu dia. Kalau lam ya'mid, jadi kalau lam tidaklah ya'midu, mengguna al-mutanabbi, penyair mutanabbi, kalau dia tak guna ila tashbih, mana dia tak pergi kepada tashbih, dia tak guna tashbih, laqala, dia boleh je kata macam ni, inna ainain al-asari, sesungguhnya ain al-hasadi, dua mata singa itu, muhmarratani, merah kedua-duanya. Dia boleh cakap gitu je, mata dua singa tu merah. Dia boleh je cakap macam tu. Maksudnya cakap macam tu je, senang. Kalau nak cakap biasa, cakap macam tu. Itu maksudnya. Inna aina al-asadi muhmaratan. Dua mata singa tu merah. Walakinahu, tetapi, jadi kalau dia cakap macam ni, tak ada tasbih lah. Dua mata singa tu merah. Habis. Walakinahu, tetapi, uturra, dia dipaksa ataupun terpaksa ila tasbih, kepada tasbih, liubayyina, untuk dia terangkan miqdar. Jadi di sini dia nak terang miqdar. Itu poin dia. Miqdar, kadar, hadzal ihmirar. Kata dia, kadar kemerahan itu. Wa izamihi, dan besarnya merah itu. Wa hadha, dan ini, min aghradi tashbih, termasuk dalam tujuan tashbih. Jadi sahabat semua, ini kita panggil tujuan yang ketiga. Apa dia? Tadi bayan hal, ini miqdar halihi, kadar keadaannya. Bayang miqdar. Beza apa dia? Yang tadi ghaira ma'rufis sifah. Yang tadi ciri dia ghaira ma'ruf, tidak dikenali ciri. Yang ni idza kal musyabbah ma'rufis sifah. Ma'rufis sifah. Sudah dikenali cirinya. Yang ni ni tak kenal. Itu je beza dia.
Jadi kalau tak kena, keadaan. Kalau dah kena, miqdar. Cuma dia kata orang kenal dia pun ma'rifatan ijmaliyatan. Kenal dalam bentuk umum saja. Okey. Ini kena baca betul-betul kaedah ni. Sebab apa? Sebab dia unsur yang ulama kita dah perhati daripada gaya bahasa. Yang pertama imkan, yang kedua hal, yang ketiga miqdar halihi. Sebab nanti yang keempat kita akan jumpa takrir halihi. Ini. Yang keempat kita akan jumpa takrir halihi. Jadi kita akan nampak hebatnya ayat Allah ni, dia datang dengan kadar yang terus tinggi. Kita akan nampak. So sebab tu tak boleh langkau-langkau. Ilmu yang ulama susun ni dia ada susun cantik lah. Jadi kalau imkan tu orang tak tahu. So kita nak bagi tahu kata betul tu ada. Orang tak fikir. Imkan ni orang tak fikir. Kalau hal tu, orang kata nak bagi tahu benda tu ada cuma keadaan dia. Orang tak nampak. So kita pun bagi tahu lah. Okey, yang ketiga ni, dia panggil miqdar halihi. Baik, kita tengok kaedah ni. Okey. Apa dia punya syair dia tentang singa tadi? Ni. Dia kata, ma qubilat. Ma qubilat. Tak dapat dibandingkan. Tak dapat ditentang. Tak dapat dibandingkan. Ainahu. Kedua-dua matanya. Tak ada apa yang boleh. Dia anggap tu. Illa zunnata. Tahta duja. Melainkan akan dianggap, difikir, akan difikir kedua-dua mata itu, kedua-dua mata itu, tahta di bawah, ad-duja, gelap malam, nara, api, nara al-fariqi, api segerombolan orang, hululan, sedang berkemah. Itu dia. Jadi dalam syair ni mana musyabbah bih? Musyabbah bih dia ini alif, ini A. Musyabbah dia ini A. Ada. Mana B? Nar. B. Mana adat? Adat ni zanna. Dianggap. Nar. Jadi di sini kita akan nampak alif ini adalah maf'ulun bih satu. I'rab dia. Dia adalah maf'ulun bih. Tak jadi tu ni. Mim satu lah. Tak faham. Kita dah selalu dah guna.
Macam tu. Ini maf'ul bih 1. Ini maf'ul bih 2. Ini maf'ul bih 2. Dan kita pun tahu maf'ul bih 1 ni dia asalnya mubtada. Maf'ul bih 1. Maf'ul bih 2 ni asalnya khabar. Macam tu. Ustaz, kenapa musyabah tu bukan aina ya? Apa dia? Musyabah tu kenapa bukan aina? Dia tak semesti satu. Tak semesti ka'anna apa semua, tak mesti. Asalkan yang menunjukkan makna menyerupai. Tidakkah bila saya ingat dia pencuri? Saya ingat dia cikgu. Ada tasbih tak bila saya ingat dia cikgu? Pada kalimah ingat, saya fikir dia cikgu. Ada tak unsur penyerupaan? Ada. Itu dia. Jadi di sini kita akan nampak. Oh sorry, saya kena tulis warna lain. Ni. Supaya nampak. Jadi ni, ini asalnya mubtada. Dan maf'ul ni asalnya khabar. Dengan makna huma, dengan makna huma, kedua-duanya huma narun. Macam tu. Huma narun. Itu asalnya. Kedua-duanya adalah api. Begitu. Tapi bila ada zonna, dia jadi macam tu lah. Okey, ini baru cantik sikit kita nak ambil. Okey. Jadi di sini kita letak kat bawah ni, contoh dia. Jadi contoh dia, kita nak tanya. Orang kenal tak singa ni mata dia memang macam tu? Orang kenal ke tak kenal? Terang. Orang tahu kan? Jadi di sini, kalau kita ambil ayat tadi, apa dia punya tasbih? Kita copy ayat ni. Oh, sorry. Jadi cuba. Ya. Saya rasa Dr. Hana maksudkan tu kenapa bukan aina dua mata kan, tapi huma ni merujuk kepada dua mata lah. Dr. Hana maksud itu ke? Tapi dia menggunakan dhamir yang merujuk kepada dua mata tu. Ya. Saya ambil dalam konteks ayat. Tapi memang ainahu tu lah. Jadi kalau dekat sini baru saya boleh tulis apa yang Doktor maksudkan tu. Jadi saya boleh buat sini. Ni. Aina dua mata. Ainal asad. Dua mata singa. Betul tak? Dua mata singa. Seperti Narul Fariq. Ustaz, dia tak sebut singa pun kan dalam tu? Dia sebut dah ni kat atas ni. Fi wasfi asad. Qala al-mutanabbi fi wasfi asad. Dia cerita, dia petik macam tu ya, Dr. Dia syair dia panjang kan. Okay. Jadi dia tak sebut lah. Tapi dalam ni dia tu lah sebab awal-awal dia mention kat kita. Ni cerita tentang singa. Okay. Semuanya mata tu kan? Seperti api tu mata marah ke? Tak, mata singa memang terang pada waktu malam. Okay. Macam mata kucing lah kita nampak dia kan?
Ya, Kita ya. nampak mata dia kan. Betul. Kita tak nampak kucing. Dia bersilau. Lagipun singa, mata dia besar tak? Besar juga. Macam tak mata lembu Ustaz. Kalau malam-malam kita jalan ada lembu, kita nampak mata lah. Lembu tak nampak Ya, betul. Tapi tak merah mata lembu. hijau. Mata singa merah. Oh, malam-malam dia merah ni. Merah. Ustaz pernah tengok ke? Tengok tu je lah dalam filem. Okey. Dia yang ada kan dokumentari dia selalu ambil malam tu. Jadi dekat sini Al-Musyabbah. Ni Al-Musyabbah. Rupanya penting juga tengok dokumentari ni. Al-Musyabbah Ainan. Tu. Ainahu. Ainal Asad. Okey. Ainal Asad. Dua mata singa. Al-Musyabbah bi nar. Nar al-qawm ataupun nar al-fariq. Bolehlah al-qawm ke. Tak apalah. Ada disebut tak? Ada. Iaitu Zunna. Zunna. Disangka. So ada. Wajah syabah. Ada tak wajah syabah? Cuba cek. Dia sudah apa? Dia sudah apa? Ada tak ada sebut tu? Cuba tengok dalam syarah dia tadi. Dia ada sebut tak tentang apa? Kemerahan. Ainal asad muhmarratan. Tu. Dalam ni ada sebut al-ihmirar. Untuk apa ni? Hazal ihmirar wa izamuhu. Boleh? Jadi tak disebut. Tak disebut. Jadi wajah syabah dia, kita tengok, kita kena tulis, kita buat macam ni, kosong. Tapi dalam kurungan, fil ihmirar. Dia sudut merah, wal izam, dan besar. Mungkin dalam syair tu lah kot disebut kan, sebab dia tak sebut penuh kan syair. Tak dalam page ni, mungkin tempat lain kot lah. Sebab kalau letak macam mana dia boleh ulas tiba-tiba merah dengan Ada kan? tu nar. Oh, sifat air, sifat api tu lah. Nar. Jadi bila dia tak sebut ni, kita nak panggil tasbih apa bila tak sebut? Katalah kita anggap dia tak sebut lah dekat dalam syair, dalam bait ini. Jadi tasbih tak sebut wajah syabah. Jadi apa? Mujmal lah. Mujmal. Macam tu. Okey. Seronok tak belajar macam ni? Sebab saya ajar rengkah-rengkah je ni. Ilmu makna lagi payah. Jadi semua orang tahu mata singa tu tajam, tapi taklah setajam sebagaimana dia banding mata singa dengan api yang berada di bawah gelap malam. Tu dia. Okey. Tak cukup masa dah kita. Habis dah. Tak sempat. Sebab tu Nabi Musa bila dia jalan dia sesat tu, dia nampak api, dia nak pergi ke api tu kan. Ya. Sebab Dia duduk dalam gelap kan. Betul. Baginda dalam gelap. Pada sangkaan dia ada orang yang bertempat dekat situ kan, bermukim di situ lah. Jadi syair ni tentang mata singa lah. Dia tak ada nak biaskan kepada orang ke apa Tak ada. Tentang mata singa. Tapi kita belajar bahasa macam tu. Dia kena duduk di alam tu. Baru kita boleh faham dia punya. Tapi memang kucing pun ada juga yang mata merah macam ni Ustaz. Betul. Malam-malam nampak merah aja. Boleh imagine macam tu. Kucing boleh. Tapi ada juga mata hijau tak kucing Ada, dia ada spesies dia. Macam kucing saya mata dia merah malam-malam. Kau tengok takut. Tapi dia memang garang. Dia tak garang dengan saya, dengan anak saya, dengan suami saya pun dia garang. Dia tak suka. Dia pilih orang. Dia ngam dengan siapa? Saya dengan anak saya yang kecil tu. Oh gitu. Kalau dengan yang lain dia tak ni. Jadi kalau kita jaga dia orang lain tak boleh ni dekat dengan dia. Ni dia selektif lah tu. Tapi mata dia memang merah, yang lain tak merah. Dia je merah. Okey. So kita tak sempat nak masuk ayat ni, kita sambung esok Sebab kita akan habiskan tu.
Sebab esok kita nak bincang ayat Quran. Ustaz, jadi kesimpulan yang kita belajar ni maknanya tujuan tashbih ni dia ada Ah, satu, yang pertama tu menjelaskan kepelikan yang ada pada musyabah tu lah kan. ya. Jadi tu Panggil nombor satu, imkan. 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 Mhm. Yang kedua, Yang kedua, keadaan yang asalnya tak dikenali. Jadi dia ya, nak highlightkan dia kan. ya. Hal yang ketiga, miqdar hal. Kadar sebab dia dah dikenali, cuma nak Jelaskan lagi. nak menjelaskan lagi. Sebab nanti bila kita belajar kat sini, doktor akan jumpa dia masuk dalam bahagian lebih tinggi sikit, dia panggil takrir hal. Orang tahu dah tapi nak takrir benda tu. Tasbih. Tu dia. Dan yang kelima, dia panggil tazyin. So unsur-unsur ni, istilah-istilah ni wajib ada dalam kepala kita untuk mudah kita fikir. Tu wajib ada. Boleh ya? Soal? Boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada wajibatina wa qadai a'malna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ustaz. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Okey tak belajar slow-slow macam ni? Okey. Okey Ustaz. Terima kasih Kak Syum. Okay. Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Amin. Terima. Kota Baru